Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru wa bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bos-bos semua, sahabat-sahabat semua? Berjumpa kita lagi dalam Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Jadi Halakah ni adalah program yang sahabat-sahabat kena join, kena praktiskan, kena praktikal. Bila dah praktikal baru dapat. Sebab dia Halakah ni akan diguna pakai di keluarga masing-masing lah. Sebab boleh buat masing-masing. Jadi tugas saya nak tunjuk cara, kemudian bos-bos boleh duplicate kan ke keluarga masing-masing ataupun ke office masing-masing. Sebab tiga objektif utama halakah ni. Pertama, nak dekatkan diri kita dengan Al-Quran. Kedua, kita nak maknakan, nak keluarkan bacaan makna yang telah kita belajar dalam aplikasi Think Quran. Dan tiga dia, kita nak bagi tahu orang-orang sekeliling kita ada satu teknologi mudah faham makna Al-Quran dan kita berjaya dapat teknologi itu. Jadi jom saya tunjuk cara yang paling mudah nak buat halaqah. Jadi kita ambil surah Al-Qad. Surah Al-Qad. Okay, kita tutup terjemahan dia. Kemudian cara dia pertama kita baca kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca satu ayat dan kita maknakan perkataan-perkataan tersebut. Okay, saya mula dengan surah Al-Qad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya dia anzalnahu dia telah menurunkan, kami telah menurunkannya fi pada lailati malam qadri penetapan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma dan apakah adraka ma kam, ia telah memberitahu kamu. Ia telah memberitahumu ma apakah lailatu malam al-qadr penetapan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatu malam, Qadri penetapan. Khairun lebih baik. Min daripada alfi seribu syahrin bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Tanazzalu. Dia telah turun. Dia akan turun. Malaikatu, para malaikat, waruh dan ruh, fiha, di dalamnya, padanya, biizni, dengan izin, Rabbihim, Rabb mereka, min, daripada, kulli, setiap amri, urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun sejahtera, hiya, ia, hatta, sampai, matla'i, terbit, fajar. Sadaqallahul azim. Jadi begitulah cara nak buat halakah. Sebab apa kita dah belajar aplikasi ni.
Dan kita nak mahir kan, kita nak tunjuk betul tak? Kita ni nampak perkataan tu kita boleh faham tak? Alhamdulillah saya dah faham beberapa surah. Di Bos Hasmi kalau nak cuba boleh. Kita surah tiga kul biasa pun boleh. Ataupun surah-surah pilihan terpulang. Kalau tak ada apa boleh tulis di ruangan chat kan. Nak beritahu lah dah berapa banyak perkataan dah guna kan. Sebab kita dah di bulan Ramadan ni. Paling manis ni kalau kita dah sampai surah Qas ni. Bos Hasmi dah berapa perkataan? Boleh kita tak ramai ni. Boleh kita bertukar-tukar pandangan. Tak ada Bos Hasmi kalau nak cuba pun boleh. Tak ada. Okey. Jadi saya baca surah Al-A'la 1 hingga 10 dulu. Nak tengok ada tak peserta yang nak cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah olehmu isma nama Rabbika Rabbmu. A'la yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi yang khalaqa dia telah menciptakan. Fasawwa lalu ia telah membentukkannya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi dan yang qaddara ia telah menetapkan. Dia telah menetapkan fahada. Lalu dia memberi petunjuk. Wallazi ahraja mar'a. Wallazi dan yang ahraja. Uh, dia mengeluarkan. Mengeluarkan. Dia telah mengeluarkan mar'a padang. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu. Lalu dia telah menjadikannya. Ghusa'an kering. Ahwa hitam kehitaman. Sanu'riuka fala tansa. Sanu'riuka akan kami bacakan kepadamu. Fala maka tidak tansa kamu lupa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yahfa. Illa kecuali ma apa yang sya'a dia telah kendaki. Allah Allah innahu sesungguhnya dia ya'lamu dia mengetahui jahra yang jelas wa ma dan apa yang yahfa dia tersembunyi. Wa nuyassiruka li yusra wa nuyassiruka dan kami telah memudahkannya bagi kamu. Kami akan memudahkan kamu lil yusra terhadap kemudahan. Fazakir inna fa'ati zikra. Fazakir. Lalu kami memberi peringatan. Maka berilah peringatan. In. Jika. Nafa'ati. Ia telah bermanfaat. Zikra. Peringatan. Saya zakaru mayyahsya. Dia akan mendapat peringatan. Man. Siapa yang yahsya. Dia takut. Sadaqallahu azim. Jadi begitulah cara nak buat halakah. Kemudian kita baca tak sampai 5 minit. Kita baca surah yang pendek je. Surah 3 kul ke apa. Lepas tu kita pass ke orang seterusnya. Orang seterusnya pass ke orang seterusnya. Dan maka lengkaplah satu bulatan. Tak ambil masa yang lama dalam kurang daripada 30 minit. Jadi sebelum berbuka tu, kita dengan ahli keluarga kita boleh berkumpul. Sebab masing-masing semua dah praktis tingguran kan. Jadi masing-masing boleh keluarkan makna tu. Sebab dah hafal lah 3 kul. Jadi keluarkan saja makna 3 kul. Okay, jadi Bos Fauziah Majid kalau ada apa-apa soalan boleh tulis di ruangan chat. Nak tanya ke apa. Oh, ada soalan minta maaf. 531 perkataan. Masya Allah. Tahniah Bos Hasmi Baba. Jadi 500 perkataan tu lebih kurang saya rasa sini lah kot. Hampir kepada Al-Ma'un ni. Itulah. Ataupun antara sini Al-Kausar kan ni.
Okay, Bos Fauziah boleh beritahu tak dah berapa perkataan dah guna? Uh, dah berapa perkataan dah? Sebab apa? Daripada perkataan yang kita mahir ni lah, barulah kita boleh buat halakah. Sebab kita dah nampak dah makna perkataan tersebut. Boleh Bos Fauziah, Bos Asmi kalau nak cuba nak bertanya ke apa, boleh tolong chat. Rancangan ni di record boleh cari pada YouTube saya. Nanti bos-bos semua boleh cari kat YouTube saya. Bolehlah tolong like ke apa. Kalau bos nak sumbangkan halakah pun boleh kan. Moga jadi pahala yang berkekalan lah. Okay. Jadi saya sambung balik surah Al-A'la tadi. Tu dekat chat tu saya punya channel. Boleh tolong subscribe sekali lah. Okay, saya baca Al-A'la 11 sampai habis. Wa yatajannabuhal ashqa wa yatajannabuha dan dia telah menjauhinya. Ya, ya, ya. Ashqa orang-orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi yang yasla dia masuk nara api kubra besar. Summa la yamutu fiha wa la yahfa. Summa kemudian la tidak yamutu dia mati fiha dalamnya wala dan tidak yahya dia hidup. Okey, Masya Allah. Terbaik, Bos Fauzia. 92 perkataan. Makna dah unlock surah Quest An-Nas dan surah Al-Falaq. Sikit lagi nak buat surah Al-Falaq. Jadi selama ni kita baca Kul A'udzu Falaq kan. Falak tu kita tak tahu apa maksud dia. Tetapi nanti sikit lagi dah boleh faham dah kot. Surah Al-Falaq kan. Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh aflaha dia telah beruntung. Man siapa yang tazakka dia telah menyucikan diri. Wa zakkara asma rabbihi fasalla. Wa zakara dan dia mengingati isma nama rabbihi rabnya fasalla. Lalu dia telah solat. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Bal bahkan tu'siruna. Kamu semua lebih mengutamakan hayata kehidupan dunia. Dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu dan akhirat khairun lebih baik. Wa abqa dan lebih kekal. Inna haza lafi suhufil ula. Inna sesungguhnya haza ini lafi benar-benar dalam suhufi lembaran ula yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi lembaran Ibrahim wa Musa dan Musa. Sadaqallahul Azim. Jadi begitulah cara nak buat halakah. Jadi bagi saya uh, kalau yang belum tu cara yang paling terbaik kan cara yang terbaik kita ni kita dah buat sekali quest ni. Cara yang terbalik kita remindkan diri kita perkataan-perkataan. Jadi kita buat yang quiz yang gambar mentol ni. Kan mungkin ada perkataan yang berwarna kuning ni. Warna putih ni perkataan yang kita sering ingat. Warna kuning ni perkataan yang kurang berulang. Jadi kita mungkin kadang-kadang tak ingat. Dia cara dia pergi kat surah quiz ni ataupun ni tekan yang dumbbell ni ataupun tekan yang mentol ni. Ataupun ni nampak ni sebelah complete ni ada tanda ni kan. Tanda macam bookmark ni. Tekan sini. Kita start over. Jadi ini adalah automatic. Dia akan baca kan. Kita akan teka sebelum perkataan dia keluar. Jadi lepas tu kira sambil-sambil tengah buat kerja ataupun tengah bawa kereta drive, kita boleh mendengar dan kita cuba jawab sebelum perkataan bahasa Melayu jawab. Itulah cara nak faham semua perkataan dalam surah An-Nas ni. Jadi tahniah Bos Fauzia, Bos Hasmi. Semoga program hari ini
dapatlah sesuatu yang bermanfaat. Jadi yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah tu daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Okey, kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.